Maka soalan Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Saya bacakan matan hadis dia. "Ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdal amil huril ain?" Wanita dunia yang solehah tukah yang lebih afdal ataupun hurul ain atau bidadari-bidadari syurga? Maka Nabi SAW menjawab, "Bal nisa'ud dunya afdal minal huril ain kafadli dhaharah alal bitanah." Wanita dunia itu lebih afdal, lebih utama daripada bidadari-bidadari yang telah tersedia di dalam syurga. Bidadari syurga tu kalau tuan-puan tahu, ya Allah, cantiknya bukan kepalang, taatnya tak ada tandingan. Kalaulah sekiranya ditakdirkan seorang bidadari syurga tu menjenguk sedikit saja, menjenguk ke dunia, nescaya boleh jadi penduduk dunia beralih menyembah bidadari itu kerana cantiknya. Subhanallah. Tapi dalam hadis ni nak bagi tahu, nisa'ud dunya, wanita dunia lebih utama daripada mereka. Wanita alus tak lebih utama. Apa nak abang ni? Mana lagi? Wanita jerelun. Ada tak jerelun? Wanita mana? Kau marah pula nanti wanita kulim. Awak tak habaq wanita kulim. Ya, wanita mana lagi? Lebih utama daripada bidadari dunia. Seperti mana perbezaan yang zahir dengan yang batin. Yang batin tak nampak, yang zahir nampak. Macam itulah perbezaan keutamaan wanita dunia yang salihah dengan bidadari syurga. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima dzalik?" Ya Rasulullah, macam mana boleh sampai macam tu sekali utamanya wanita dunia berbanding dengan bidadari syurga? Maka Nabi menjawab, dengar baik-baik jawapan Nabi SAW. "Bisalatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillah." Allahu Akbar. Kerana solat-solat wanita solehah ini. Kerana puasa-puasa wanita solehah ini. Kerana ibadah-ibadah wanita solehah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka albasallahu wujuhahunnan nur. Maka Allah kelak akan memakaikan pada wajah mereka. Wanita yang solat tadi, wanita yang puasa tadi, wanita yang abidah, yang mengabdikan diri kepada Allah, yang fokus kepada ibadah lillah, albasallah, Allah akan pakaikan di wajah mereka itu dengan cahaya. Sahabat-sahabat, kita ni ada cahaya sikit pun dah nampak dah cuba gelap. Ya, cuba gelap tuan-puan. Betul tak? Boleh bayang tak beza gelap dengan terang? Ini pun dah nampak dah. Padahal baru cahaya lampu. Tak terbayang kat kita cahaya yang Allah sediakan kepada wanita-wanita solehah dalam syurga nanti. Menyebabkan nanti terbeza mana bidadari, mana wanita solehah yang datang daripada dunia. Yang dibina di dunia. Yang ditarbiyah di dunia. Yang berjuang di dunia. Dengan cahaya-cahaya yang Allah pakaikan kepada wajah-wajah mereka. Wa ajsadahunnal harir. Dan pada badan mereka itu Allah berikan pakaian daripada sutera. Baydul alwan. Ada yang putih warnanya. Khadrul thiyab. Ada yang pakaiannya berwarna hijau. Ada yang safrul hali, mujamirhunna dur wa amsyatuhunna dhahab. Bahkan disebut
sikat-sikat rambut mereka pun ada yang daripada mutiara dan ada sikat-sikat rambut mereka daripada emas. Maka jawapan tu bukan ustazah yang jawab. Jawapan itu jelas dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.